Coach sebentar lagi baru start screen record. Okay, so Alhamdulillah tadi saya nampak juga beberapa orang yang dah komen. So kita ada Bipa, kita ada Dayu. So yang lain tu saya rasa mungkin Mas Rianto kalau mahu belajar komen di ruang bawah tu, jika kamu sentuh skrin, ada ruangan, ada yang tertulis chat. Bila anda klik dekat chat tu, anda boleh tulis komen anda di situ ya. Kamu boleh tulis komen kamu di situ. Selebihnya so tak apa, semua orang ada kali pertama masing-masing. So dan kali pertama tu saya yakin akan hadapi cabaran, maksudnya akan hadapi sedikit kesukaran. Oh, gambar saya tak ada. Saya buka dekat lagi satu lah Ya ada. Sorry. Okey, baik. Kita akan bermula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. So, apa yang terpapar di skrin anda adalah rahsia bagaimana untuk jana income 5 angka dalam masa sebulan akan dibongkar. InsyaAllah ya. Kenapa kita berani cakap akan dibongkar? Kerana kita telah merasa, kita telah memperolehinya. Sebab itu kita berani cakap begitu ya. Okey, so seterusnya, matlamat saya adalah untuk menjadikan anda seorang usahawan yang berkredibiliti dan mampu berdaya saing. Apakah yang dimaksudkan dengan berkredibiliti dan mampu berdaya saing? Di luar sana banyak sangat kompetitor, banyak sangat pesaing-pesaing dan anda perlu bersaing. Kalau anda tak cukup antibody ya, anda tak cukup kuat, anda mudah goyang, anda mudah jadi lompat si tak lompat dan lain-lain istilah. Sebab itu matlamat saya adalah untuk anda menjadi seorang usahawan yang berkredibiliti insya-Allah dan mampu berdaya saing. Okey, jika anda stay sehingga akhir program ini ya, anda insya-Allah akan boleh hasilkan pendapatan 5 angka dengan formula terbukti. Kenapa formula terbukti ni? Memang kita dah ada proven success. Okey, so mari kita lihat keadaan ini. So setujukah anda selepas daripada COVID corona bana, ekonomi kita dah macam huru-hara So harga barang naik gaji ditakut situ dan itu menyebabkan keadaan kita semakin sukar. Dan situasi terkini, berapa ramai graduan yang masih menganggur ya. Maksudnya dah belajar selama bertahun-tahun tapi masih tidak mendapat pekerjaan. Bahkan ada yang mendapat pekerjaan lain daripada apa yang dipelajari ya. So kemudian perhatikan juga, itu tadi graduan. Ini pula berapa ratus ribu yang telah hilang pekerjaan disebabkan PKP. Ini semua menyebabkan ekonomi rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di luar sana menjadi kita kata tidak stabil ya, sangat-sangat getir untuk meneruskan hidup ya. Dan ini pula kenyataan daripada menteri, 2.8 juta berisiko untuk hilang kerja. Yang dah hilang kerja, sah-sah hilang kerja. Tapi ada lagi yang bakal kehilangan kerja ya. So okey, jadi dekat sini apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak sarankan kepada anda, apa yang kita nak perkenalkan kepada anda adalah kita nak membantu rakyat-rakyat di luar sana yang makin terbeban ini, dan kita nak bantu anda semua keluar untuk kita dalam program membasmi miskin bandar ya. Walaupun ada yang bukan daripada bandar ni, saya yakin anda juga terasa dengan keadaan ekonomi sekarang. Okey, seterusnya. Baik, mari tanya dekat diri anda sendiri, ataupun adakah di kalangan kawan-kawan anda di luar sana yang ada masalah kewangan ya, kekurangan masa untuk diri sendiri dan bersama keluarga kerana terlampau nak mencari rezeki, mungkin ada buat kerja dua kerja atau 3 kerja dalam satu hari, kita pun tak tahu. So mungkin ada yang terbeban dengan hutang ataupun pinjaman, meminjam untuk kelangsungan hidup ya. Dan ada juga yang di luar sana memang dah ada perniagaan, tapi perniagaan tu stuck atau sales mula plateau. Plateau maksudnya sales tu dekat situ je, tak boleh pergi, tak boleh keluar daripada, maksudnya kita nak sales tu meningkat tapi dia plateau, okey? Dan itu sebabnya macam kita tiada ilmu ya. Jadi kita nak bebas hutang dekat sini, dan insya-Allah platform ini akan membantu anda buka minda dan dengarnya sampai habis. Okey. So, saya nak terangkan dekat sini, saya nak sarankan dekat sini penyelesaiannya bersama EG Nutrition. Okey, apakah EG Nutrition ni? Di dalam EG Nutrition ni melalui produk yang super power,
sebenarnya telah terhasil ribuan testimoni dan belian ulangan yang sangat tinggi. Okey, marketing plan kita yang sangat superb, adil dan tidak menekan, ada margin yang sihat, maksudnya untung yang besar dan mudah dicapai, ya, tidak menekan. So ini adalah satu perkara penting yang anda perlu faham mengapa kami begitu yakin memperkenalkan AG Nutrition kepada anda. Mari kita berkenalan dengan syarikat AG Nutrition. Inilah ibu pejabat kita berada di Infinity Tower, Kelana Jaya, berdekatan dengan Kompleks Jemaah Haji. So dan killer produk kita adalah AG Sera. Mungkin ada yang pernah dengar beberapa tahun lepas kerana syarikat kita telah 6 tahun di pasaran, kita dah menjangkau ke tahun ke-7, ya. So seterusnya, kita adalah syarikat yang memang sah, kita ada lesen AJL. So dan kita telah menerima pelbagai jenis award. Ini adalah award pertama yang kita terima, iaitu Brand Laureate. Brand Laureate ini adalah award yang sangat berprestij. Saya bagi satu contoh, ya. Rakyat Malaysia yang dapat award ini adalah Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton nombor 1 di Malaysia, ya. Jadi maksudnya award ni bukan calang-calang lah. Yang nombor 1, yang tersohor, yang memang memang dapat, ya. Dan bagaimanapun kita ada banyak lagi award-award yang kita dah terima. So di sini kita ada Islamic Distinguished Entrepreneur, dan kemudian kita ada banyak lagi award-award dekat sini. Kita ada dapat award Food and Travel, kita dapat top 10, top 500 Asian, ya. So kita juga dapat Halal World. Jadi ini adalah sebuah syarikat, AG Nutrition adalah sebuah syarikat yang memang bertaraf antarabangsa. Okey. So memperkenalkan rangkaian produk di AG Nutrition. So keseluruhan kita ada 13 jenis produk. Yang tidak ada di sini adalah Adilins untuk slimming dan AG Choco Plus. Okey. So keseluruhan kita ada 13 rangkaian produk, dan ini adalah potensi market size bisnes kita terlalu besar, ya. Terlalu besar. Jadi anda boleh promote ke mana saja dengan keahlian anda bersama AG Nutrition. Anda boleh promote ke seluruh negara di seluruh dunia. Jangan bimbang kerana kita ada ruangan ChatGPT yang akan membantu. Inilah bagaimana saya dapat menjelaskan, memahamkan orang-orang yang bahasanya bahasa Rusia, ya. Orang Kyrgyzstan dan orang Kazakhstan, mereka punya bahasa adalah bahasa Rusia. Manakan mungkin saya faham bahasa Rusia, tetapi melalui ChatGPT saya dapat menerangkan kepada mereka, ya. Jadi kemungkinan anda untuk nak dapat orang-orang daripada luar negara tu dia bukan mustahil. Okey. So sekarang tibalah masanya untuk saya memperkenalkan killer produk ini kepada anda. Ini produk nombor 1, mendapat tempat di hati rakyat Malaysia, bahkan rakyat 37 buah negara seluruh dunia, ya. AG Nutrition telah mempunyai 37 country agency, 35 country agency, 2 lagi adalah merupakan ibu pejabat, ya. So yang ibu pejabat ni, untuk anda, ibu pejabat ni ada 2, Cambodia dan juga Indonesia. Okey. So Mas Rianto, anda boleh juga membawa orang-orang Indonesia menjadi mitra. Okey. Baik, sekarang AG Nutrition apakah kelebihannya? Perhatikan, ada 4 kelebihan utama bersama jika anda mengamalkan AG Nutrition ni yang telah dibawa masuk ke dalam AG Nutrition. Teknologi 2 buah negara, iaitu teknologi Spain dan juga France, dan kelebihannya adalah antioksidan, anti-cancer, okey, kemudian anti-inflam, maksudnya anti radang, dan dengan kelebihan anti radang ni automatik akan menurunkan kolesterol secara semula jadi, dan untuk skin beauty ni akan menyebabkan orang yang mengamalkan AG Sera dapat anti-aging, okey, anti penuaan. So ini adalah kelebihan, dan AG Sera ni ada 8 bahan dunia, ya. Okey, seterusnya kita berkenalan dengan produk kedua kita yang juga sangat ampuh, iaitu AG Brock. Teknologi 3 buah negara, teknologi US, Germany dan juga Italy. So kelebihan AG Brock ni adalah sangat bagus untuk pernafasan, sangat bagus untuk masalah-masalah kesihatan yang berkaitan dengan virus, bakteria dan juga fungus, ya. Jadi dan di zaman corona bana itu hari, so ramailah ahli-ahli AG Nutrition yang memang kita kata macam hujan duit, hari-hari dapat sale tanpa promote, ya.
Tapi bukanlah kita meminta-minta keadaan itu berlaku lagi, tapi membawa maksud AG Pro ini sangat powerful. Okey, seterusnya. Baik, sampailah kita kepada macam mana kita nak buat duit 5 angka tu tadi. Rahsia tadi macam mana benda income 5 angka tu nak dibongkar. Macam mana? So di sini bila company dah bagus, company dah sangat stabil, produk pula memang sangat power dengan teknologi-teknologi luar negara menghasilkan ribuan testimoni, sampailah kepada bagaimana kita nak dapat margin untung yang besar. Di sini bersama AG Nutrition anda akan dapat income mewah ya. So are you ready? Boleh tak anda typekan R sekiranya anda ready? Sila type R. Okey. Baik. Dengan anda menyertai menjadi warga AG Nutrition, syarikat menyediakan 8 jenis bonus dan juga reward. 5 bonus dan 3 jenis reward ya. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada yang menaip R. Bermaksud anda semua telah ready, bersedia. So 5 jenis bonus ni anda dapat lihat. Kita ada nombor 1, bonus sponsor, bonus serta-merta. Nombor 2, bonus binary pay, bonus kumpulan. Kita menjaga kumpulan kiri dan kanan. Yang ketiga, matching binary. Ini adalah bonus leadership. Yang keempat, bonus shopping mall, bonus mingguan. Dan yang kelima, bonus maintenance mall. Yang ini adalah bonus untuk kita punya kedai, macam kita sewa kedai sebab kita join ni, anda akan dapat kedai online anda sendiri ya, yang akan kalau anda suka berniaga, berjualan, anda boleh berjualan. Okey, jadi anda dapat kedai online. Jadi anda bila ada kedai, kita tahu ada maintenance, kita macam ada sewa kedai macam tu ya. Kemudian 6, 7 dan 8 ini adalah reward. Reward ni adalah penghargaan apa yang syarikat bagi, contohnya tabung kereta, contohnya gold bar, contohnya macam hadiah-hadiah berbentuk tablet, jam dan sebagainya macam tu ya. So reward-reward ni ya. Okey, jadi sampailah masanya kita nak intai income harian. So anda boleh lihat dekat sini income harian, anda boleh nampak ada yang dapat RM1,233, RM895, RM1,436, RM2,834 dan ini yang paling besar RM3,503 dan RM2,013. Kesemua ini mereka dapat dalam satu hari. Saya telah cari mereka yang mendapat income tertinggi. Walaupun ada yang dapat mungkin 90, mungkin ada dapat 120, mungkin 225. So income ini berbeza-beza ya. Kerana ini adalah bisnes. Tapi maksudnya apa yang saya nak sampaikan, memang ada kemungkinan untuk anda dapat income setinggi ini dalam satu hari. Ianya tidak mustahil. Dan inilah bukti yang saya tunjukkan kepada anda semua. Okey, so bagaimana bermula? Sekali lagi soalan ini keluar. Are you ready? So sekiranya anda ready, typekan R di ruangan komen. Jadi kita terus nak bermula. Berapa harga AG Sera? Kita dah nampak produk tadi kan? Berapakah harga AG Sera? So harga AG Sera, harga, kenapa slide saya dah berubah macam ni? Harga AG Sera ni dia ada banyak, dia ada harga 170, dia ada harga 150, dia ada harga 120, 105 dan RM82.50. Kenapa ada banyak sangat harga ni? So inilah kelebihan apabila anda menjadi ahli, anda boleh dapat harga yang lebih murah dan lebih murah ya. So ini adalah kelebihannya. Jadi bagaimana pula kita nak menjadi ahli? Untuk kita nak menjadi ahli, inilah package keahlian yang ditawarkan kepada anda. Ada 3 package ahli. Package ahli ini bukan pangkat. Dia bermaksud macam package kedai kecil, kedai sederhana, kedai bapak besar. Macam tu ya. So basic ni umpama anda berniaga kat depan rumah. Umpama sahaja. So bermula dengan RM300, anda akan dapat produk 2 kotak. So anda boleh pilih 2 AG Sera atau 2 AG Brock atau 1 AG Sera atau 1 AG Brock. Begitu ya. Dan 2 kotak AG Sera ni, katakan anda pilih 2 kotak AG Sera, ini adalah untuk anda makan, untuk anda konsum, untuk kesihatan diri. Sebab business AG Nutrition ni nombor 1 adalah untuk menyihatkan diri anda. Tetapi dalam pada kita mencari kesihatan, kita juga boleh menambah pendapatan. So package 2 dalam 1. Jadi basic ini adalah package untuk anda makan sebulan. Untuk anda nak cuba
sedap ke tidak ni, rasa dia okey ke kat tubuh badan aku ni, macam tu. Dan walaupun anda berada di package basic, di sinilah anda boleh memulakan income 10,350 sebulan. Modal sekali seumur hidup. Bersama AG Nutrition, anda perlu bayar basic sekali seumur hidup. Okay? So sekiranya anda nak beralih ke package yang lebih besar kerana nak dapat income lebih besar, anda ambillah package premium iaitu RM1,200. Anda akan dapat 8 kotak produk. Boleh pilih 8 AG Sera atau 8 AG Brock, atau anda boleh campur 4 AG Sera dan 4 AG Brock. Dan 8 kotak ini adalah set untuk makan 4 bulan. Sekali lagi saya ulang, produk ini adalah untuk kegunaan peribadi anda, untuk sihatkan tubuh anda selama 4 bulan. Bagaimanapun, oleh kerana anda ada stok di tangan, anda ada 8 kotak, anda terdengar jiran sebelah ada mengalami masalah 3 serangkai, mungkin anda boleh recommend, dan apabila dia nak beli 1 kotak, boleh tak jual? Boleh saja. Ya. Okey, seterusnya, bila berada di package premium, anda boleh menjana income maksimum sehingga RM52,200. Wow. Sebulan dapat 52,000. Wow, ini memang wow ya. So tapi kita nak tengok pula, kalau dah premium boleh dapat 52,000, elite boleh bagi berapa? So elite ini adalah RM3,600 iaitu $900, dan anda akan dapat set makan untuk 12 bulan iaitu 24 kotak. Boleh pilih 24 AG Sera atau 24 AG Brock, atau anda nak mix 12-12. Berada di package elite ini akan menyebabkan anda punya potensi pendapatan adalah infinity, tiada had limit. Kalau anda nampak tadi dekat contoh tadi, dia boleh dapat 3,000 satu hari hanya dekat elite. Sebab kalau anda berada di premium, anda boleh dapat maksimum satu hari 1,740. Maknanya kalau hari tu anda dapat 3,000, oleh kerana anda berada di premium, anda hanya dapat RM1,740. Mana pergi lagi 1,000 lebih tu? Dia akan hilang, flush. Ya? Sebab apa? Sebab anda premium. Macam tangga gaji. Ya, tangga gaji tu kita ada had gaji kita. Okey, seterusnya. Okey, kita juga ada sistem pembangunan ejen di sini. So, saya tak faham kenapa tiba-tiba keluar benda ni. Okey, saya punya ni dah kena korup dah ni. Okey, sebab kita tukar kepada iPad dia jadi macam ni. Baik, jadi dekat sini, yang tertutup ni saya rasa saya tak boleh alih juga. Jadi, so elite ni bukanlah pangkat, bermaksud itulah target awal kita. Berdaftar dengan AG, dengan basic tidak ada masalah. Tetapi perlulah anda meletakkan target untuk nak menjadi elite secepat mungkin. So elite ini adalah target awal, dan kemudian kita ada pangkat-pangkat kita, sebab AG Nutrition ni adalah sebuah kerjaya. Jadi bila anda menyertai, anda sedang membina kerjaya baru. Jadi bila kerjaya, kita pun faham ada pangkat-pangkat kita kan. Bila kita kerja, kita ada pangkat. Jadi sama juga di AG Nutrition juga ada pangkat-pangkat. So pangkat yang pertama adalah Rising Star. Rising Star di mana anda memperolehi income terkumpul sebanyak 80,000. Tiada had limit. Kalau anda sangat lambat, 3 tahun baru 80,000, maka tetap anda akan capai 80,000. Tiada had limit. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang kebanyakan syarikat di luar sana tak ada benda ni ya. Kemudian pangkat yang kedua adalah Director. Director 200,000, bermaksud anda dah buat 80,000, anda buat income lagi 120,000, cukup jumlahnya 200,000, anda Director. Dan kemudian Global Director, pendapatan terkumpul 400,000. Ketika berada di Director, anda dah 200,000, anda buat lagi bisnes dunia dan anda kutip lagi 200,000, menyebabkan jumlah terkumpul 400,000, anda Global Director. Dan target akhir kita adalah kita nak berada di Ambassador, jumlah terkumpul income 1 juta. So berada di Global Director dah 400,000, buat income lagi, dapat lagi 600,000, maka anda adalah seorang Ambassador. Dan pangkat-pangkat ini tidak akan jatuh walaupun ada ketika-ketikanya anda macam bisnes anda menjadi perlahan. So ini yang kita nak cari ya. Tak turun pangkat. Ada bisnes syarikat di luar sana akan turun pangkat semula. Sampailah masanya untuk saya nak terangkan 2 jenis bonus dahulu ya untuk sesi pencerahan ini. Yang pertama adalah bonus direct bonus, iaitu saya lebih suka terangkan ini sebagai bonus upah cakap ya. Kita dah pandai dah jadi promoter percuma. Sekian lama kita promote, kedai tu char kway teow dia sedap gila, cendol dia bapak sedap lah, memang teringat lah, memang tak muak, macam-macam kita cakap, menyebabkan orang datang ke kedai itu. Tetapi tuan kedai tak bagi kita upah cakap. Hari ini anda berada bersama AG Nutrition, syarikat membayar upah cakap.
anda cakaplah tentang syarikat ET Nutrition, anda cakaplah tentang produk kita yang sangat bagus, dan anda cakaplah tentang kita ada peluang bisnes, peluang mendapat income mewah. So apabila anda telah berdaftar, bayangkan tempat anda sudah di elite walaupun anda berada di basic, sebab target kita nak berada di elite. So apabila anda sudah berada di package elite, anda bawa satu orang, anda bercerita, mereka masuk basic, orang itu masuk basic, orang tu bayar 300, daftarkan orang tu, dan anda serta-merta akan dapat RM90. Dan sebagai elite akan menerima tambahan sebanyak RM9. Sekiranya anda berada di basic ataupun premium dan anda sponsor basic, anda cuma dapat RM90. RM9 tu tak dapat. Lebihan tu, nampak tak ada perkataan elite dekat sebelah kanan tu, 9, 36 dan 108 ini hanya diberikan kepada orang yang berada di package elite. Sebab itu cepat-cepat anda kena berada di package elite, okey? So 9, 36, 108 ni untuk apa? Kumpulkan dia sampai cukup 2000, ambillah Golpa di syarikat ET Nutrition. Okey, berbalik kepada bagaimana kalau anda dapat membawa orang yang masuk premium. So orang tu masuk premium, bayar 1,200, syarikat akan bayar serta-merta kepada anda 360. Income satu hari 360. Best code satu hari tau. Saya ulang Baik, katakan anda bercerita dengan kawan dan kemudian mungkin ada leader yang bantu closing, anda dapat orang yang masuk dengan package elite 3,600, maka apabila elite itu telah selesai didaftarkan, immediately serta-merta anda akan terima RM1,080 plus 108. 108 tu bukan dalam bentuk cash, sebab tu saya tak campurkan sekali ya. Jadi anda dapat RM1,080 dalam satu hari. Wow. Okay. So income siapa RM1,000 satu hari? Saya pernah jadi cikgu, guru kementerian, saya tak pernah dapat RM1,000 satu hari. 360 satu hari pun bukan ya. Okey, jadi nampak tak betapa income mewah berada di ET Nutrition. Kalau anda rasa hari ini anda belum pandai, belajar. Tak ada orang yang terus-terus pandai ketika lahir di dunia. Okey, mari kita tengok benda ni realistik atau tidak. Kalau anda ada matlamat yang betul-betul anda berkehendak, anda betul-betul nak, boleh tak anda letak satu matlamat, aku nak dapat satu hari satu basic. Saya ulang, satu hari satu basic. Bukan satu hari satu elite tau. Satu hari satu basic. Logik tak satu hari satu basic ni? Boleh tak support saya bagi dekat ruangan komen ni sama ada logik ataupun tidak. So kalau anda rasa ianya logik, so type kan. Ya, kalau anda rasa tak logik, anda juga boleh type terpulang ya. Jadi kita nak tengok keyakinan anda bagaimana. Baik. Satu hari satu basic menyebabkan anda dapat RM90. Sebab setiap kemasukan basic dapat 90, 30 hari anda akan dapat 30 hari menyebabkan anda dapat RM2,700 ya. Ya. Sebenarnya dia memang logik, sebab kalau kita dah kita dah nekat, kita nak tukar kita punya kerjaya. Kalau kerja kita sebelum ini satu hari, tak kira lah anda kerja anda kerja makan gaji ataupun anda berniaga, saya yakin masa yang anda akan orang kata anda gunakan untuk bekerja ataupun berniaga mencecah 8 jam sehari. 8 jam sehari berapa anda dapat berapa anda dapat hari ni? Kalau anda boleh dapat RM90 sehari, bermaksud 30 hari anda dah dapat 2,700. Bekerja daripada pagi sampai petang 8 jam, insya-Allah anda memang akan dapat satu basic. Sebab saya dah buat, okey? So, anda bukan saja dapat 2,700, bahkan anda akan dapat ekstra bonus lagi 675, menyebabkan total income anda 3,375 pada bulan pertama. Tetapi bukan itu saja, sebenarnya daripada 30 basic yang anda hasilkan tu, ada formula lain yang tidak boleh dibongkar pada malam ini, yang mana anda boleh mendapat maksimum 15,975 pada bulan pertama. Yang ini kita akan bongkar setelah anda menyertai sekurang-kurangnya package basic. Okay, now kita nak pergi hari ni kepada siapa yang nak makan murah. Siapa nak makan murah? Okay, semua nak makan murah tak? So siapa nak makan murah, say I. Sebut I ya. Tulis I maksudnya ya. So untuk anda nak makan murah ni adalah duit itu adalah berputar sekitar duit kita sahaja. Contoh, anda dah makan produk itu 1 bulan 2 kotak,
1 bulan anda dah makan 2 kotak, lepas tu anda nak makan lagi. Tadi kan ada pelbagai harga, tadi ada 120 merupakan harga ahli. Ya, 120 ni merupakan harga ahli. Tetapi nampak tak dekat kotak sebelah kiri sudut bawah tu boleh dapat 105. So anda nak 120 ke 105? Anda nak 120 ke nak 105? Saya yakin anda nak yang 105. Cara dia bagaimana? Selepas anda dah habis makan 2 kotak produk, maka anda daftarkanlah pasangan anda. Okey? Yang tak ada pasangan boleh saja adik-beradik, mak bapak. Janji ada IC. Okey? Janji ada IC, ada phone number. Dah boleh buat dah email pun kita boleh, kalau tak ada email sangat kita boleh buatkan email dia ya. Maka daftarkan suami tadi, keluar balik duit kita RM300, nampak macam keluar RM300 lagi, tapi kita akan dapat bonus 90. Nampak tak yang tulisan merah tu 90? Jadi $300 tolak 90, sebenarnya modal anda keluar adalah RM210. RM210 bahagi 2 kotak, 1 kotak 105. So anda dah dapat murah berbanding 120 tadi ya. Jadi 120 kali 2240 anda bayar 210, anda dah ada penjimatan lagi RM30. So now nak murah lagi macam mana? Makan produk lagi, produk dah habis. Anda daftarkan anak pula, bayar 300, maka anda dapat 2 kotak Ejisera. So now anda akan dapat apa? Anda dapat RM90 juga, tetapi sekarang ada tambahan RM45 kerana telah berlaku pairing. Sebab kiri ada satu, kanan ada satu, anda dapat pairing RM45. Jadi anda tengok dekat kotak sebelah kanan, kita dah tolong kira untuk anda, bayar 300 tolak 135. 135 mai dari mana ni? 90 tambah 45 lah ya. Jadi total 2 produk adalah RM165 saja. Bahagi 2 kotak, harga anda hanya RM82.50. Murah ke murah? Murah kan? So itulah sebabnya kita menawarkan anda untuk menjadi ahli. Sebab matlamat kita adalah untuk kita sihat tubuh badan dan kita nak buat income. So now kita nak pergi kepada bagaimana kita nak makan percuma. Ya. Bagi manusia ni memanglah kita tak puas hati. Kita kalau ada murah dengan percuma, aku naklah percuma. Kan? So macam mana nak percuma? Percuma ini anda perlu buka mulut dan cerita kepada kenalan-kenalan anda. Bermula dengan hot market. Hot market ni adik-beradik, ipar luar, sepupu sepapat ya, saudara mara, mak saudara, kemudian jiran-jiran tetangga, rakan sekerja, macam itulah ya. Jadi anda bercerita kepada mereka kehebatan produk kita ni ya, yang memang ada teknologi, ceritakan pengalaman anda makan bagaimana, maka mereka menjadi ahli. So cukuplah dekat sini saya ringkaskan. Anda boleh tengok dekat kotak sebelah kanan tu, kalau anda bawa 3 orang join ahli, anda akan dapat bonus sebanyak 315. Tadi anda keluar modal berapa? Anda keluar modal 300 dan anda memperkenalkan dengan 3 orang kawan yang menjadi ahli basic, anda dapat 315. Ini bermaksud modal anda telah balik ya. So produk yang anda makan 2 kotak tu 100% percuma. Jadi cepat-cepat masuk ahli dan bawa 3 ahli lain. Tu formula dia ya. Okey, so sekarang saya nak pergi kepada bonus pasangan. So bonus pasangan ni, bisnes kita ni menjaga 2 kumpulan saja. So tumpukan perhatian, tumpukan pandangan anda kepada max sehari. Basic maksimum sehari 345. Bonus pasangan yang kita boleh dapat RM345. 345 darab dengan 30 hari menyebabkan anda akan terima bonus pasangan sebanyak RM10,350. Ya, inilah tadi kita kata income seorang basic maksimumnya adalah RM10,350. Tak boleh lebih. Ya, berada di package premium, income maksimum dia adalah RM1,740 kali 30 hari dapatlah RM52,200. Dan tengok dekat elite ni, berapa banyak pun tiada had limit. Katakanlah, bayangkanlah anda dapat kurang daripada 2 negara berbeza. Contoh ya. Contoh anda dapat 2 negara berbeza. So macam contohnya macam satu Germany, satu lagi macam Itali kan. So semua pendaftaran Germany, kemudian pendaftaran Itali, hari-hari entah masuk berapa pairing, syarikat bayar maksimum. Syarikat bayar tanpa limit. Tanpa limit ni saya dah berhadapan dengan beberapa syarikat lain.
kita kata kita berbahas secara apa orang kata, secara harmoni, saya masih belum jumpa yang tiada limit. Okey, so saya sangat bersyukur berada di syarikat AG Nutrition. Okey, so ini adalah kita nak tunjukkan bagaimana kita menjaga dua kumpulan. Katakan anda ada 10 kawan, 10 dulu. Saya tunjukkan contoh, anda ada 10 kawan. Tadi bawa 3, kita dah balik modal. Tapi kita ada kawan lain. Dan akhirnya kita ada 10 orang masuk yang berminat nak masuk ahli ni sebenarnya. Jadi anda lihat kedudukan dia, ini bukan piramid, ini membentuk satu A yang mencapai, A yang sangat besar, makin besar A kita ya. Sebab di ruangan sebelah dalam kita tidak buat pengisian. Siapa yang mengisi di bahagian dalam ni? Orang-orang yang dah menjadi ahli yang ada dekat sini. So kita tengok orang pertama dia akan kita letakkan sama ada sebelah kiri atau kanan. Kalau orang pertama kanan, so orang kedua akan jadi sebelah kiri. Inilah kita namakan bonus kumpulan, ya, bonus kumpulan. Jadi orang kedua yang kita nak letak sebelah kiri, dia punya kedudukan jatuh pada orang pertama. Dengan sebab itulah perlunya anda mendaftar lebih cepat, ya. Jadi orang yang kedua ni, anda tengok orang yang kedua. So orang yang kedua ni sebenarnya ya, dia merupakan anak angkat kepada orang pertama. Dia sebenarnya anak kandung anda. Yang dapat RM90 itu anda. Tapi orang pertama tak pasal dia dah dapat satu orang anak angkat. So inilah bestnya ya. Jadi dekat sini kalau dah ada 10 orang kat sini, orang yang register pertama tu dia dah ada 4 anak angkat. 10 ni adalah orang anda. Jadi yang mana yang orang pertama kiri dan kanan ni masing-masing telah mendapat 4 anak angkat. Tapi kalau anda tak register cepat, anda dapat ke anak angkat ni? Jawapan dia tidak. Sebab tu kat sini anda perlu berdaftar segera. Okey? Alright. So, mari kita tengok ini adalah yang ini saya tak terangkan sangat detail. Ini memang kita komputer dah tolong kira. Ya, so anda boleh lihat dekat sini potensi pendapatan bonus pasangan ini, bonus kumpulan kiri dan kanan ini memang dia boleh pergi sampai 1 million sebulan. 1 million sebulan memang sangat-sangat besar potensi dia. Potensi ni bakal ya. Tapi kalau kita tak dapat 99% kita gagal, kita masih dapat income yang sangat lumayan berbanding kerjaya kita sekarang. Setuju ke setuju? Saya minyak tu letak atas boleh. Setuju? So seterusnya kita ada bonus leadership. Anda lihat dekat sini. So basic hanya dapat 2 level, premium hanya dapat 3 level, elite dapat sehingga 6 level, ya. So elite dapat sampai 6 level. So memang bahagia duduk dekat elite ni. So anda perlu menjadi elite bukan kerana apa? Kerana syarikat nak bagi maksimum. Bila syarikat nak bagi maksimum, anda kautlah semua. Kalau anda duduk dekat premium, anda dapat sebahagian. Kalau anda duduk kekal di basic dulu, kini dan selamanya, anda dapat sangat sikit. Sedangkan syarikat memang nak bagi semua. Sebab tu anda perlu cepat-cepat upgrade diri kepada elite. Okay? So ini adalah potensi leadership bonus boleh capai sehingga 417,600 dan ini adalah bonus mingguan. Anda boleh lihat basic cuma dapat 1 level, premium dapat 2 level, elite dapat 5 level. Apakah bonus shopping mall ni? Bonus shopping mall ni adalah satu-satunya bonus yang walaupun seseorang tu dia adalah seorang pengguna, dia boleh dapat cash rebate. Dia boleh dapat antara 10%, 20% atau 25%. Tapi dia boleh dapat, kalau dia elite dia boleh dapat sampai 5 level, tapi dia tak menyata, dia makan sendiri dia. Jadi dia dapat 25% saja cashback. Bermaksud kalau dia beli AG Sera ni 120, dia akan dapat RM30 return cashback, ya. So hanya di shopping mall saja seorang pengguna akan dapat cashback, ya. Tetapi anda yang menjalankan bisnes ni, anda boleh dapat sehingga 5 level. Bermaksud jumlah dia adalah 25, 35, 40%. 45% cashback. Sebagai seorang pengguna dia hanya dapat maksimum 25% saja. Okey. So ini pula adalah bonus yang bayar sewa kedai tu 1 bulan. 1 bulan setiap rangkaian kita bayar sewa kedai, anda boleh dapat overriding sampai 10 level, ya. 10 level ni ramai tau. 10 orang boleh mencecah ke 1023 orang daripada 1 orang direct sponsor kita. So saya yakin ada yang tidak berapa faham dengan apa term-term yang saya bagi ni. Tak faham tak apa, kita ada satu sesi khas belajar marketing plan sampai faham.
Tetapi dengan syarat anda telah berdaftar. So kalau anda masih belum menjadi ahli berbayar, for what saya cerita? Ya, sebab anda tak berdaftar, anda tak ada account. Macam mana anda nak dapat pulangan-pulangan bonus tu? Okay? Alright. So sekian saja daripada saya setakat itu dahulu. Saya paparkan juga di sini, ini adalah antara reward yang anda akan terima. So cukup tadi RM2,000, RM9, RM36, RM108 tadi bonus penajaan, cukup RM2,000 anda akan terima sama ada Golba ataupun gadget ya, terpulang kepada anda. Ini pula adalah tabung kereta bersama ejen nutrition. Tabung kereta yang anda akan perolehi adalah dalam bentuk wang ringgit dan tidak wajib ambil kereta ya. Sebab syarikat sangat memahami anda. Mungkin anda lebih perlu duit daripada kereta. So tak wajib ambil kereta. Banyak syarikat di luar sana bila kata tabung kereta memang kewajipan ambil kereta ya. Jadi nak dapat 600, 1,200, 2,000, 3,500 tu terpulang kepada kita nak gunakan untuk apa. Okay. So cabarlah diri anda, cabarlah diri anda. So hari ni kalau anda rasa macam 300 tu adalah satu amount yang besar, saya yakin itu adalah kesilapan. Kerana di manakah anda boleh mendapat peluang dengan 300 itu untuk anda memperolehi 10,350 sebulan. Bayangkan seorang yang memang dah masuk belajar di universiti, belajar selama 4 tahun, mungkin dah habis belasan ribu atau mungkin juga puluhan ribu ya. Anda bila anda posting, anda bekerja ya, anda bermula dengan gaji basic 2,500. Habis puluhan ribu, habis 4 tahun 365 hari kali 4 tahun, habis dalam 1,400 lebih hari dan gaji pertama anda RM2,500. Sedangkan hari ini anda bayar RM300, anda belum pun pandai untuk berkata-kata, belum pun pandai untuk nak mengajak orang join, tapi kita bekerja dalam pasukan, ada upline, ada leader anda yang akan membantu anda buat closing sambil belajar, sambil dapat duit. Ya tak perlu nak tunggu 4 tahun habis belajar baru dapat duit. Alangkah bahagianya. Ini adalah sebuah universiti, ejen nutrition adalah sebuah universiti. Di saat anda sedang belajar, anda boleh memperolehi imbuhan-imbuhan yang besar. Yang penting anda mahu belajar bagaimana anda nak mendapatkan prospek-prospek. So leader-leader yang ada di dalam tim SIPU sangat-sangat komit untuk memberi tuju ajar atas pengalaman yang kami telah perolehi. So sekian dulu daripada saya serahkan kembali kepada studio di Korea sana ya. Jauh studio kita hari. Silakan.